Hey semua, Ivan di sini dan korang takkan percaya apa yang kami temui hari ini. Rupanya Stan dan Mike pergi ke sekolah paling kaya di dunia dan tak tahu pun. Semua di sana diperbuat daripada emas, dinding emas, lantai emas, kafeteria emas dan malah gym emas. Kedengaran agak gila, kan? Tapi kami memutuskan untuk menyelinap ke sekolah tu dan tengok macam mana keadaannya. Korang pastikan tonton video ni sampai habis supaya korang tak terlepas bahagian paling gila. Okey, kita sebenarnya kena fikir macam mana kita nak masuk sekolah ni. Kita akan menyelinap masuk, berpura-pura jadi pelajar baru dan boom, kita dah masuk semudah tu je. Jom kita rancang. Tunggu, tapi sebelum kita menyelinap masuk sekolah tu, korang tolong tekan butang subscribe tu. Ayo, tolong. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ini memang sekolah yang cool. Tunggu, mungkin akan ada ramai pengawal. Ya, jadi macam mana kita nak masuk? Two very boring minutes later. Okey, kita tunggu pengawal lalu dan kemudian kau cepat-cepat lari masuk. Okey, ya. Tunggu. Baiklah, sekarang pergi. Wah, tengok sekeliling ini adalah kemewahan tahap tertinggi. Hei, berhenti. Macam mana kalau ada penggera? Kau tahu tak, kita kena cari pakaian seragam supaya kita boleh menyamar. Kita tak boleh masuk macam ni. Oh, tengok, sebahagian loker terbuka. Itu pelik. Biasanya di sekolah aku ia terkunci. Ya, tapi aku rasa tiada siapa yang mencuri di sini, jadi tiada siapa yang Baiklah, mencuri. aku rasa itu akan berubah Apa sekarang. maksud kau, Ivan? Aku maksudkan ini. Wow. Aku ambil ini. Okey, Ivan, aku ambil ini. Ia ada semua yang kita perlukan. Pakaian seragam, kasut, beg sekolah. Lihat, ada buku emas juga di sini. Ambil sebanyak yang aku boleh. Harap-harap itu boleh buat aku jadi lebih rajin Sekarang membaca. kita boleh menyamar. Jom, kita tukar pakaian. Macam mana rupa aku? HMM, ia sedikit berbeza dari gaya kau, tapi ia mewah emas. Bagaimana dengan aku? Kau nampak macam RM1,000,000. Oh, korang. Apa yang korang buat di sini? Kami cuma... Baru nak masuk kelas. Loceng. Dah berbunyi sejak tadi. Maaf, kami terperangkap dalam kelas terakhir tadi. Wajah korang nampak macam biasa. Ya, tentu. Kami ke sini setiap hari selama setahun sekarang. Baiklah, korang lebih baik cepat-cepat. Okey, kami akan. Nyaris tadi. Jom pergi ke kelas. Dan macam itulah cara nak 3 kali ganda pendapatan korang. Hello, cikgu. Maaf kami lambat. Pengetua tahan kami tadi. Adakah itu Maria? Selamat petang. Tak mengapa, kadang-kadang saya benarkan pelajar saya lambat. Bagus. Ya, mereka. Jadi korang pelajar baru, kan? Betul. Baiklah, mari kita kenal antara satu sama lain. Perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Ivan. Nama saya Stanley. Dan saya Maria. Nama saya Mai. Oh, Saya Encik Rich. Sila duduk. Wow, Sangat terang di sini. sekolah emas. Sangat cool. Sekolah emas. Sangat cool. tunggu. Kenapa korang ada di sini? Diam, aku cuma nak tunjuk sekolah emas korang pada subscriber aku. Korang tekan like kalau nak belajar di sekolah macam ni. Baiklah, kita buat-buat tak kenal korang. Korang hutang kami. Okey. Jadi mari kita teruskan pelajaran kita. Topiknya adalah ejaan jenama. Ivan, sila datang ke papan putih. Saya, okey. Sila tulis nama jenama Luis Vito. Luis apa? Saya cuba. Luis Vito. Wow, 2 kesilapan dalam jenama terkenal sebegini. Berani betul. Saya sangat minta maaf. Saya tak pernah pakai barang ni. Ini pengetahuan asas. Semua orang patut tahu. Grade anda ialah 2, duduk. Luis Vito. Okey, saya faham sekarang. Baiklah, Maria, awak seterusnya. No! God, please, no! No! Korang, aku dapat 2. Grade apa ni? Grade yang kau dapat adalah duit yang kau dapat. Ya, kau dapat $200 kau. Apa maksud kau? Jawapan buruk bagi kau $200 dan jawapan baik $500. Wah, itu sangat cool. Aku mula suka sekolah ni. Ya, tapi pelajaran ejaan jenama ni sangat susah. Aku tak tahan.
Jadi Maria, tunjukkan pada kami macam mana nak eja nama jenama vitamin TS. Saya tahu itu. Bagus, Maria. Itu 5. Sila duduk. Oh, 5 bagus. Itu $500. Macam mana awak tahu itu? Oh, sebab saya nampak Stanley pakai salah satu baju itu. Ya, saya ada macam tu. Mungkin 26 dalam koleksi saya. Apa bunyi sedap tu? Oh, itu cuma loceng. Dengar. Wah, pilihan menarik untuk loceng. Saya suka. Itu sahaja untuk hari ini. Datang dan ambil wang anda. 600 untuk Stanley, 300 untuk Mike, 200 untuk Ivan, 500 untuk Maria. Itu betul-betul motivasi yang bagus. Wah, betapa mewahnya Gimpei ini. Saya tertanya-tanya bagaimana mereka buat pelajaran pay di sini. Emas nampak berat sangat. Baris. Hari ini, seperti setiap hari, kami mengadakan kejohanan untuk atlet terbaik di sekolah. Ia tidak akan mudah. Bagus. Bagaimana kalau juara dapat $100? Mari kita mulakan dengan cabaran kekuatan. Sesiapa yang buat skuad paling banyak dengan dumbbell dapat mata. Tapi encik itu tak adil. Budak lelaki pasti lebih kuat. Peraturan kata perempuan, hasil kira 2 kali ganda. Baru betul. Kalau tidak, itu tak adil. Saya akan jadi juara mereka juga. Cukup bercakap. Jalan. Ingatkan senang, hanya ada 1 atau 2 lagi dalam saya. Satu lagi. Ayo. Aku cuma mampu buat yang terakhir ni. Masa dah habis. Nampaknya Maria menang. Masa untuk emas dalam bola keranjang. Nope. Ayo. Anda boleh buat lebih baik. Tengoklah tembakan emas saya. Berjaya sekali lagi dengan cubaan pertama. Aku memang handal bab ni. Lakukan yang terbaik. Nice. Masa dah habis. Kita ada pemenang. Ivan, cabaran akhir. Sepakan penalti emas. Pemenang dapat mata dan boot emas. Tunjukkan apa yang anda ada. Ya. Kenapa saya bayar untuk sekolah ini? Ya. Baiklah. Ivan, anda adalah penjaring terbanyak sekolah dan atlet terbaik. Anda menang kasut emas. Wow, ayo. Jangan lupa 100 anda. Oh, terima kasih. Tengoklah awak. Oh, saya sangat lapar. Mari makan sesuatu. Ya, Kalau ini adalah pelajaran pay kita, saya tertanya-tanya bagaimana rupa kafeteria. Ya, mungkin macam makanan emas atau sesuatu. Wah, buah pun emas. Oh, ayo. Saya tak akan terkejut kalau kafeteria ini ada bintang Michelin. Baiklah, jangan nampak bodoh. Dia melambai pada kita. Mari bersikap biasa. korang decide nak makan. Macam mana korang suka sekolah kita setakat ini? Semuanya emas. Sangat berkilau. Dan kita dapat duit. Saya sangat suka. Baiklah, sekarang masa untuk makan tengah hari yang betul. Okey. Korang betul-betul nak makan tu. Tidak, ini cuma untuk anjing kami. Kami terlupa nak bagi mereka. Jangan takutkan saya macam tu. Sekejap saya ingat korang betul-betul nak makan tu. Ayo, apa awak ingat kami? Makan makanan macam tu. Ini pesanan saya. Burger dengan nugget emas, kentang goreng dan tentu sekali donut emas. Banyak sangat emas tu.
Memang nampak menyelerakan. Menu kami paling atas dan saya cadangkan untuk kamu berdua mungkin stik wagyu ini memang salah satu kegemaran saya ini. Menu kami dan jangan lupa stik wagyu emas. Wagyu. Oh, saya tahu hugi-wugi. Kan, mereka jadikan mereka makanan. Bagaimana dengan hidangan utama kamu? HMM. Saya dah kenyang. Saya rasa tip $100 sudah memadai. Ya Tuhan, $100. Jumpa korang nanti. Semoga hari kamu menyenangkan. Baiklah, selamat tinggal, Maria. Kamu serius? Jangan risau, saya akan bayar balik Okey, padanya. saya rasa. Boleh saya minta tiram? Apa yang kita jumpa ni? Itu sedap. Ya, kudapan kecil yang sedap. Perhatian pelajar. Penting. Saya harap semua berada dalam kelas sekolah. Agaknya apa yang berlaku? Apa saja boleh berlaku di sekolah. Saya harap mereka bagi kita lebih duit. Saya bersedia untuk itu. Oh ya, saya mahu juga. Jom pergi. Hari ini ada insiden di sekolah. Apa yang berlaku? Kita tak tahu. Dia belum umumkan lagi. Menurut maklumat kami, ada seseorang yang masuk ke sekolah. Tapi tak perlu panik. Kami sudah mula siasatan. Tapi kami sudah dapat sesuatu, penceroboh tinggalkan bukti. Untuk keselamatan semua, kami akan jalankan eksperimen kecil. Tak ada yang serius, mari mula dengan kamu. Tunjukkan kaki kamu. Tidak, Stanley. Saya tak buat apa-apa salah. Kamu dah kenal saya lama. Tunjukkan kaki kamu. Yang mana satu? Tak kisah. Tunjukkan. Sekarang. Saya perlu buat sesuatu. Saya ada idea. Tuan, saya rasa lebih mudah kalau kita periksa kamera. Idea yang bagus. Kamu bebas pergi. Pergi makan kaviar. Penceroboh akan ditangkap tak lama lagi. Mari pergi. Kawan-kawan, itu penceroboh. Dia tunggu kita. Cepat. Maria, kamera serius. Dia akan tangkap kita dengan mudah. Sementara mereka berehat, kita akan padamkan rakaman. Adakah itu sah? Nope. Semua jelas. Jom pergi. Baiklah, buka. Kita cuma ada beberapa minit. Tapi jangan sentuh apa-apa, okey? Pandang pintu saja. Apa kata laluan? Oh, tunggu. Lihat itu sekolah emas yang terbaik. Ayo, ia berjaya. Cepat. Saya rasa dia datang. Saya boleh dengar langkah kaki. Hanya beberapa minit dan saya akan kembali. Dan apa yang kamu buat di sini? Hanya kamu tahu. Ikan emas yang cantik, ngomong-ngomong. Hei, ikan emas saya. Jadi, apa penjelasan kamu? Kami cuma nak lihat sekolah kamu. Kamu tahu. Aha, Sejujurnya, kami orang baik. jadi apa yang saya patut buat dengan kamu orang baik? Tolong jangan hantar kami ke penjara. Tidak, saya ada tugas lain untuk kamu jauh lebih menarik dan berguna. Apa itu? Tak mungkin teruk sangat. Much later. Ini memang tak seronok. Sekurang-kurangnya kita bebas. Ia boleh jadi lebih teruk. Kita takkan buat ini lagi. Jangan santai. Kamu masih ada 3 bilik lagi dan kafetaria di hadapan. Ayo, mulakan kerja. Kawan-kawan, tolong langgan.